Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Pemeram yang memberi kesempatan kepada saya untuk berceloteh berkenaan dengan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir ini. Walaupun sudah sekian lama meninggalkan persekutuan ini semenjak kembalinya ke tanah air, tetapi Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir sentiasa dekat di hati kami bekas kepimpinan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir. Untuk bercerita tentang sejarah, saya berkeyakinan seluruh anggota badan pengurus Pemeram seringkali mengulangi sejarah Pemeram di dalam program-program yang dianjurkan. Walau bagaimanapun, saya suka untuk mengaitkan beberapa perkara berkenaan dengan sejarah Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir ini dengan mengungkapkan peristiwa hitam yang berlaku dalam sejarah dunia Islam. Sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama, umat Islam melalui dua titik hitam yang tidak mampu dilupakan. Yang pertama, kerana kejatuhan Khilafah Abbasiyah di tangan Mongol dan Tatar, dan dikembalikan oleh pengaruh ulama, sehingga menyebabkan pada waktu tersebut pemerintahan Islam dikembalikan. Pada tahap yang kedua, titik hitam yang kedua ini, umat Islam terpaksa berputih mata melihat kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Pada tahun tersebut, sebahagian dari kalangan datuk nenek pelajar-pelajar Malaysia pada hari ini sudah pun menjejakkan kaki di bumi Mesir ini. Sebahagian dari kalangan mereka menuntut ilmu di bumi Al-Azhar, yang telah menjadi di antara anak didik di kalangan ulama-ulama terkemuka suatu ketika dahulu. Kesan daripada kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, kita dapat menyaksikan sejarah membuktikan pada tahun 1928 bangkit seorang tokoh mujaddid daripada negara Mesir ini, menubuhkan satu gerakan. Pada waktu tersebut, semangat yang sama, usaha yang sama untuk mengembalikan pengaruh kekuatan Islam, khusus bagi anak-anak Melayu. Pada tahun 1930, Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir mula diasaskan. Dengan semangat untuk mengembalikan kedaulatan agama, perkara ini telah dilakukan oleh generasi yang terdahulu. Perkara ini diteruskan sehinggalah pada tahun 2010 dengan mempertahankan usaha-usaha yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Menyaksikan peristiwa yang lalu, apabila kita melihat penubuhan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir ini, adalah suatu perkara yang sangat tidak sesuai untuk kita meletakkan dalam sanubari kita. Lebih baik untuk kita meninggalkan terus Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir kerana tidak ada sebarang faedah yang mampu diperolehi daripada persekutuan ini. Saudara-saudara sekalian, bertapaknya Pemeram semenjak 1930, mereka telah melakukan pelbagai usaha. Penubuhan asrama Rumah Melayu Abbasiyah dicetuskan oleh usaha kepimpinan Pemeram suatu ketika dahulu. Penubuhan asrama-asrama Badan Kebajikan Anak Negeri dicetuskan oleh kepimpinan Badan Pengurus Pemeram yang terdahulu. Di atas nama kebajikan, semuanya dilakukan oleh Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, menggesa pihak-pihak berwajib, melakukan rundingan dengan pihak-pihak kerajaan dengan tujuan yang sama, kebajikan untuk mahasiswa. Tetapi malangnya, peranan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir ini dinafikan oleh sebahagian pihak. Dan yang lebih malang, pelajar-pelajar di bumi Mesir sendiri juga, oleh kerana tidak mengenali sejarah Pemeram, mereka menafikan peranan yang telah dilakukan oleh Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir. Saya suka untuk berkongsi pada tahun 1997, ketika berlakunya krisis kewangan dalam negara kita, yang pada waktu tersebut saya mula hadir ke bumi Mesir
pada tahun 1997 dan krisis kewangan berterusan pada tahun 1998. Pada waktu tersebut, Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir memainkan peranan yang sangat luar biasa, yang telah menghubungi rakan-rakan persekutuan yang lain, NGO-NGO yang lain yang berada di bawah syu'un ijtimaiyah yang dipelopori oleh rakyat Mesir untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat Mesir bagi dihulurkan bantuan untuk pelajar-pelajar Malaysia. Ada di kalangan mahasiswi kita yang tidak mempunyai makanan, yang tidak mempunyai sebarang duit, dilaporkan kepada anggota Badan Pengurus Pemberam. Pemberam memainkan peranan menghubungi pihak-pihak yang berkenaan di bumi Mesir, yang pada saya, bantuan yang kalau dihitung boleh mencecah 2 sehingga 5 juta ringgit yang telah dihulurkan oleh Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir kepada seluruh pelajar-pelajar yang berada di bumi Mesir ini. Bantuan yang telah disalurkan oleh jamaiyah-jamaiyah yang lain ini datang dalam pelbagai bentuk. Ada dalam bentuk makanan, ada dalam bentuk wang ringgit. Dan pelajar pada zaman tersebut sendiri yang telah mengambil bantuan tersebut hasil daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir. Tetapi pada waktu tersebut, perkara ini dikenal oleh mahasiswa. Sejarah dilenyapkan kembali. Tidak ada orang untuk mengukitkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Pemberam. Dan Pemberam sendiri tidak suka untuk mendedahkan kebaikan yang mereka lakukan. Saya berusaha untuk mendedahkan apa yang telah dilakukan oleh Pemberam suatu ketika dahulu. Oleh kerana itu, tidak wajar untuk kita mengorbankan Pemberam kerana semata-mata rasa tidak puas hati, rasa kita terganggu, rasa untuk kita menumpukan hak peribadi kita semata-mata. Ada di kalangan kita yang menyatakan sibuk dengan Pemberam hanya sibuk dengan berpersatuan, tidak mampu untuk memberikan tumpuan kepada tafakuh, tidak mampu untuk memberikan tumpuan kepada diri sendiri. Sebenarnya sikap sebahagian besar mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar lah yang menyebabkan kita berada dalam keadaan suasana demikian. Kalaulah masing-masing memberikan bantuan, masing-masing menghulurkan usaha, mencurahkan keringat untuk mengukuhkan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, saya berkeyakinan anggota Badan Pengurus Pemberam adalah di antara kepimpinan yang akan memberikan sokongan yang paling tinggi, terlibat dalam usaha yang paling tinggi untuk menjayakan semua agenda-agenda yang telah dihasratkan oleh kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi. Pada hari ini, saya melihat perkembangan yang cukup baik kepada Pemberam. Menilai kepada kuliah tafakuh, menilai kepada program-program mega yang telah dibuat, yang melibatkan pembangunan thaqafah yang sangat menarik, melibatkan tokoh-tokoh, ulama-ulama terkenal daripada negara Mesir, dari Al-Azhar, maka saya berkeyakinan Pemberam tidak wajar untuk jauh daripada hati mahasiswa dan mahasiswi, tetapi perlu untuk diberikan sokongan, perlu untuk diperkukuhkan, sehingga kita menjadi satu persatuan yang hebat pada masa yang akan datang. Dan sebagai akhirnya, saya suka untuk memberikan harapan supaya seluruh ahli-ahli Pemberam, mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar bersama-sama mengukuhkan keyakinan, dan kita bersama-sama memberikan sokongan yang padu kepada Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir supaya menjadi persatuan yang unggul dalam menaungi kebajikan, memberikan thaqafah dan memberikan pendedahan praktikal dakwah kepada kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian menjadi di antara penyumbang besar dalam pembangunan agama dan memberikan kekuatan kepada ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.